Okey, lebih jimat minyak. Siapa nak kereta yang lebih jimat minyak? Ini dia di belakang saya. Jom kita tengok. Okey. Ini abang saya perkenalkan, ini abang Diben Diben daripada Toyota Segambut Ya, Toyota Segambut. Toyota Segambut. Siapa nak beli kereta, nak tengok kereta, boleh datang cari dengan dia. Okey, so sekarang kita tengok. Ini ialah Toyota Yaris Cross Hybrid. Muka depan sama je. Ya, sama. Dari segi kosmetik, luaran, dalaman semua sama saja. Itu petrol ada sonar ke? Ada radar ke? Ada. Oh, itu pun ada. So, ini rupa enjin yang paling besar beza dia ialah enjin. So, ini petrol engine, yang ini dia electric engine. Okey. Ini kelebihan dia. Okey, paling best dia punya bateri tak ada dekat sini. Pasal dia ada ni, tak ada tempat. So, bateri kita letak dekat belakang. Oh, bateri ke belakang. Okey, alright. So, sekejap angka punya okey. Bateri ke belakang. Nanti abang bagi YouTube awak dekat mana? Ya, saya bagi So ini rupa enjin Angka punya gimbal ada masalah sikit lah. Okey. Boleh nampak? Tengok. Ini dia rupa sama je. Tapi ini dalam warna hitam warna hitam. Memang cantik. Tapi dia tunggu untuk dicuci lah. So angka rasa hitam dan biru paling cantik sekali. Dan kau dapat apa kau dapat? Kau dapat boot tray Kau dapat boot tray. Bawah ada apa? Tayar spare. Okey, tayar spare. Ini ialah space saver. Ecopia. Okey. Harap kau tak bateri dia. Bateri di dalam sini. Okey, so bateri hybrid di dalam sini Nasib baik kita dapat abang Diben hari ni. Kalau tak ada kita membebel tanpa fakta So ini dia punya tonneau cover untuk divider. Okey, tonneau cover boleh tahan sama je dengan yang okey, kita test barbut. Ini kita dapat test barbut. Itu kereta tak boleh test barbut. Ini dia. Kita test barbut. So, nampak? Warna hitam. Cantik. Yang paling mahal apa? Yang paling mahal dia punya badge yang ini. Bayar 10,000 kau dapat engine dan badge yang ini. And then the minyak lah. Minyak. Okey, minyak. For petrol spec, around 400 km. Okey. And for the hybrid, you will get around 800 km. Okey, 2 kali ganda So yang petrol sudah jimat minyak, yang ini lebih jimat minyak 2 kali ganda Hampir ke 800 km sebab abang Diben membawa kereta Corolla Cross. So dia boleh bagi tahu dengan daripada dia punya pengalaman So ini kunci dia. Ini kunci dia. Angka nak tunjukkan meter. So luaran semua dah tahulah, semalam dah tengok video angka kan. So dalaman semuanya sama sama, sebiji sama. So angka nak tunjukkan power seat sebelah saja, belah kanan, dan kita masuk ke dalam, kita buka So anda dapat satu EV mode, nampak? EV mode. Angka punya gimbal ada hal sikit, dan anda punya yang ini start stop, nampak? Start stop dalam warna biru So kita start. Okey. Tak ada bunyi sebab dia hybrid. Okey, ini meter dia. Ada sedikit mirip Activa sebelah kanan digital, dan belah kiri ada sedikit mirip Activa tapi dia Toyota punya Toyota punya interface kat tepi ada EV ready, boleh nampak. And then okey, kau start kereta je dah ada aircon, dan ini lampu ambient lighting Toyota yang sangat-sangat famous Okey, di dalam semuanya sama. Roof liner berwarna hitam dan lampu berwarna putih Finally kita dapat tengok lampu warna putih 3.5K lah, antara putih dan kuning And then dia punya interface, ini dia punya interface. Okey, Android Auto, Apple CarPlay, radio di tengah, ada media, phone connection, apps. Kita tengok apps apa yang ada, voice command, dan ini kamera. Sistem kamera dia ada 360 tapi animation dia low res sedikit lah, low res, tapi boleh nampak kereta di tepi sedang bergerak, kereta di depan, kereta di kiri, kereta di kanan. Okey, memadai. Ada apa-apa lagi? Boleh ke? Oh, boleh boy. Toyota dah boleh macam ni jangan main-main. Tapi kereta hitam yang dalam kereta ni warna putih. So ada beberapa view depan. Okey, view depan, view kanan, view di belakang. Boleh tengok dia punya anak panah. Itu view dia. Okey, view belah kiri depan,
And then yang ni kamera saja. Dan ini 360. Anda boleh okey, tapi dia tak ada kat bawah lah, tak ada 540 lah. Okey, boleh tahan lah macam ni. Pada orang-orang biasa dah cukup lah. Kereta dia boleh tukar warna, boy. Okey, dah tukar warna. Kau tak puas hati, kereta kan warna hitam. Ini dia warna hitam. So anda boleh tukar warna kereta, warna merah, warna biru mana? Ini warna biru. So kelima-lima warna yang ada anda boleh tukar sampai anda puas hati lah. Alright lah, jadilah Toyota menang sekali lah. Buat sekali Toyota menang. Okey, hard plastik. Mari. Hard plastik. Okey. Ini biasalah Toyota So sekarang boleh dengar bunyi generator hybrid Sekarang punya dia lagi improve, dia kurang sikit compare to lama punya. So dia punya hybrid system lain sikit daripada actually, cross. Sama, cross sama, just dia punya bunyi dia kurang sikit. Frequency. So lama punya dia lama kuat sikit compare to yang ni. Okay, so dia lebih halus. So kau kan nasib baik lah. So ini dia, kau dapat steering yang sama, kau dapat ADAS punya sebelah kanan, Pro 2 punya tak ada sebelah kanan. Okay, and then yang ini boleh ada EV mode, ada TPMS, Sona, boot, yang ini dan yang ini So okey lah, cantik lah, sama lah. Sebiji macam yang petrol. Saya pulang kunci balik. Boleh. Nanti saya lari ni. Okey. Dalaman ini rupa dia dan dia punya cup holder. Ini wireless charger. Wireless charger. Petrol pun ada. Semua pun ada. Sama. Berapa watt? Saya test sama you. Saya tak dapat lah. Okey, tengok abang. Abang letak phone Boleh ke? You punya phone besar sangat lah. We try. Ini apa? iPhone berapa? Pro Max. Okey, dah charging. Honor. Honor. So, Xiaomi. Xiaomi. Okey, dah charging Dah charging So tengok. Yang ni kau tak payah bayar, bukan macam Vios kena bayar kan? Free. Ini Vios kita bagi free juga. Ya ke? Okey, engine sama Vios, sama dengan Veloz lah. Actually sama dengan Veloz, tapi Veloz ada improvement sikit pasal dia dynamic engine. Okey. So yang ini ada cermin, yang itu ada cermin. Yang ini ada hands-free kah? Hands-free lah? Macam ada speaker bukan? Itu pattern saja. Ni pattern saja, bukan speaker. Okey, so ini rupa belakang lah. Kita daripada depan kita tengok ke belakang. So itu saja yang kena tunjukkan. Di belakang ada aircon. Kita tak mau ke belakang sebab panas lah. So siapa-siapa yang nak minta test drive, nak cari kereta, nak tengok, datang cari sama Abang Diben Saya akan bagi nombor dia di description video. So jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe dan siapa ada dua variant dua variant. Petrol, hybrid. Petrol dengan hybrid. 5 warna sama. Dua-dua pun ada 5 warna. Ada putih, silver, putih tu pearl white. Okey, dia ada extra charges lah. Silver, extra charges berapa? 400. Okey, warna putih 400 Kita double confirm kan. Double confirm. Biasalah Toyota mesti kalau warna putih. Mesti kena semua apa pun double confirm Okey. Yang ni baik ni, SA terbaik. Double confirm, dia tak main-main punya. 400. Okey. Boleh tengok. Boleh nampak. Pearl white saja extra 400. Yang lain tak ada lah. Yang lain tu. Okey, kita cakap bab servis pula dengan Abang Diben Dia ada kereta Corolla Cross. Kita pakai yang hybrid punya, Corolla Cross hybrid, tapi saya just tunjukkan contoh lah. Okey, ini saya punya servis yang 30,000 punya. So dalam RM316. Okey, yang 400 ni dia macam major service lah. Okey, so RM959. So staff tak ada special price ada, semua sama. Semua sama. Okay. Kita tak ada banding customer dengan salesman, semua sama. Ya ke? Promotion pun dua-dua pun sama. Tak ada different. Macam tu tak payah kerja Toyota lah. Ya. Okey, so RM50,000 ni dalam 32. Memang dia consider murah lah. So RM60,000 400. Okey, RM70,600. Pasal yang ni saya service tu aircon juga. Okey. Kalau tidak 300 lah. And then 800. Okey, so cost service antara 400 lebih ke 1,000 lah. Bawah 1,000 lebih lah. kurang dalam tu saja. Okey. So kalau cross pun sama harga, ini 1.5, yang tu 1.8. Ini pun lebih kurang sama harga. Okey. So tak begitu tinggi lah. Berbanding BMW dan lain-lain lah. Okey. So jumpa lagi. Terima kasih. Saya Abang Diben Bye. Okey. Ini ialah petrol dan dalam warna biru angka tunjuk saja, tapi di bawah matahari memang susah sikit nak tengok lah.
So dari segi kosmetik tak ada apa-apa perbezaan langsung hanya dapat enjin motor hybrid dan juga badging lah di belakang. Dalaman semua sama. So ini warna biru, just in case korang nak beli, korang minat nak beli, ini siapa dia, paling handsome sekali. Okay, bye.